Hai guys, hari ni aku nak review satu unit Proton S70 tahun 2019. Yang ni dia full spec. So, jom kita tengok apa yang menarik pasal Proton S70 ni. Aku akan review secara lebih detail. Dari segi luaran, dia memang nampak premium dan solid. Dekat bahagian depan utama, LED projector dengan DRL LED. Grill depan dia pakai warna chrome besar dekat tengah-tengah dengan logo Proton baru. Bumper bawah siap datang dengan lampu kabus dan finisher silver. Auto headlamp dan auto wiper pun ada. Dari bahagian sisi untuk Proton S70 Premium, datang dengan spoiling 19 inci 2 tone color, nampak besar dan juga sporty. Cermin sisi auto folding dan signal LED. Dan dekat bahagian atas dia ada roof rail bagi nampak adventure look. Untuk variant premium juga dia datang dengan sunroof panoramic. Yang ni memang paling ramai orang suka. Kalau kita tengok dari segi dekat bahagian belakang, Proton S70 ni datang dengan lampu LED, ada spoiler, ada reverse camera plus sensor depan belakang. Dan dari segi bonnet dia memang luas. Untuk abang kakak yang mana suka travel, suka family trip, memang sesuai untuk kereta ni. Body nampak kemas, tapi harga kereta boleh dapat below 60,000. Dari segi enjin dan juga performance untuk Proton S70 Premium ni, dia guna enjin TGDI yang menghasilkan 184 horsepower dan 285 Nm torque. Dari segi kelajuan, 0 hingga 100 km per jam, dia mengambil masa lebih kurang 9 second sahaja. Laju ke tak? Masuk je dekat dalam, part ni memang ramai orang terkejut untuk Proton S70 ni. Sebab interior dia betul-betul nampak premium. Tempat duduk dia datang dengan seat warna brown, leather. Bahagian depan, kiri kanan dia ada electric seat. Steering leather. Boleh kawal audio, telefon dan juga cruise control. Push start button, keyless entry dan ada auto brake hold dan electronic parking brake. Screen information 8 inci dengan sistem GKUI. Support Wi-Fi hotspot dan apps dalam sistem. Sound system 9 speaker, bunyi dia memang padu. Aircon 2 zone. Dan banyak port USB depan, belakang, bawah. Tempat duduk belakang memang luas. So sesuai lah untuk kereta family car. Untuk Proton X70 Premium Spec 2019 ni juga dia datang dengan Kenwood sound. Kenwood ni dia memang shock bila kita dengar. Dia tak pecah dan wow gila. Lagi satu untuk bonnet. Kalau 2019 ni bonnet dia tak ada power boot. Bonnet dia still manual. Tapi tak ada masalah. Sebab keluasan bonnet dia tu memang luas. Sesuai untuk family car, sesuai untuk family trip. Okey, dari segi harga untuk satu unit Proton S70 Premium 2019 ni kita jual dengan harga 53,000. Kalau bakal nak dapatkan full loan, still boleh dapatkan full loan. Monthly dia dalam 600 lebih lah. 600 lebih. So, untuk more information boleh terus follow Carco.